Bro, kita nak pergi mana ni? Aku nak simpan minyak masak kat kedai aku tu. Jadi sekarang aku nak pergi mohon permit. Bro, aku rasa kat sini lah bro. Kau serius lah? Betul ke kat sini? Cuba kau pergi tanya tuan ni. Cik. Hai, nak tanya. Betul ke kat sini tempat nak mohon permit? Cik boleh masuk terus ke ada pegawai. Okey cik, terima kasih. Bro, betul lah bro. Sini bro. Tempat buat lesen tu. Oh, betul lah kata kau. Aku ingat aku salah. Dia buat apa ni? Bro, kau dah pergi tanya ke dekat kaunter tu? Apa kau tak nampak? Aku tengah baca surat khabar ni. Banyak informasi. Bro, baca surat khabar kena permit juga ke? Bro, nak tanya kalau jual ikan kena permit juga ke? Luas lah tempat ni. Kursi pun empuk oh. Ini kalau duduk macam ni lama-lama kena permit juga tak? Puan, nak tanya ni kena permit juga ke? Katanya tak payah permit cik. Puan, saya nak simpan minyak masak kat kedai saya tu. Betul ke nak mohon kat sini puan? Betul lah tu. Ni boleh cari jodoh juga. Apa tu? Salah. Kat situ. Sini. Lah, salah pula. Sini boleh buat apa lagi puan? Aduan boleh, lesen boleh, permit boleh dan lain-lain lagi. Apa lagi? Sini jap bro. Aku rasa tak semua benda kot kena ada permit. Yang kau sentuh aku ni, kau je permit lah. Sebenarnya tak susah pun kalau korang ada aduan ke nak buat lesen permit. Datang je sini terus. Kat mana? Kau tahu tak? Kat pejabat Cafe dan Negeri Melaka, di Wisma Persekutuan Arasna.